Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah rahmat dari Allah kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini dalam rancangan Guru dan Pendidikan. Dan kita nak menyambung Fairuz perbincangan kita pada minggu lepas berkaitan dengan niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan. Kerana saya yakin bahawa tajuk ini merupakan tajuk yang penting, terutama sekali dalam konteks mereka yang berada dalam bidang pendidikan. Dan saya selalu tekankan bahawa pendidikan ini bukanlah semata-mata pendidikan yang berbentuk formal yang dilakukan oleh mereka yang punya profesionalisme pendidikan atau perguruan sahaja, tetapi juga dia merangkumi sesiapa sahaja yang terlibat dalam konteks mendidik. Jadi Fairuz pun kalau nak kira kan pendidik jugalah kan, sebab anak-anak merupakan sebahagian daripada kita punya objek pendidikan ataupun betul, kita punya sasaran pendidikan kita. Jadi sebab itulah saya menekankan tajuk ini dan saya ambil beberapa minggu lah untuk menghuraikan tajuk ini. Dan sebab itulah Fairuz, kalau kita lihat dalam konteks agama kita pun persoalan niat ini merupakan persoalan yang begitu ditekankan oleh para ulama. Sama ada para ulama yang terlibat ataupun yang menghuraikan agama dalam bidang fiqh, dalam bidang fiqh, dalam bidang hukum hakam, yang mana kita pun ingat lagi masa kita belajar dulu, nak semayang kena ada niat, nak berwuduk kena ada niat kan. Dan niat itu pun diajar, kena ada dia punya, dia panggil qasad, ta'rad, ta'yin, kena ada dia punya sebutannya, kena ada ketentuannya. Kita nak semayang ni, semayang zuhur ke, semayang asar ke, kalau tak ditentukan itu, mengikut sebahagian besar ulama, khususnya ulama Syafi'i, itu tidak sah. Solatnya itu kalau tidak ditetapkan, sebab kemungkinan kita keliru baru kita dah tak perasan dah nak cepat sangat semayang. Kadang-kadang kita semayang zuhur tapi kita dalam kepala kita tu kita rasa kita semayang asar. Jadi kalau niat itu tidak dijelaskan dalam perkataan ataupun hati kita itu tak ditetapkan berkaitan dengan solat mana yang kita sedang lakukan sekarang ini, maka itu nanti akan menjejaskan dari segi kesahihan ataupun kedudukan solat kita itu sendiri. Itu dalam fikih, dalam bidang hukum hakam agama. Begitu juga Fairuz, dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak, niat juga merupakan satu perkara yang penting. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf berbicara dan menghuraikan persoalan niat ini dalam konteks keikhlasan hati. Niat itu dilihat dari sudut, kalau mereka-mereka yang punya niat yang betul, maka itu nantinya akan menggambarkan bahawa jiwanya itu jiwa yang betul, jiwa yang tulus, jiwa yang selari dengan amalannya. Sebab dalam Islam ini amat penting untuk kita pastikan bahawa apa yang dalam hati kita dengan apa yang kita lakukan itu selari. Malah kalau tidak selari itu nantinya akan membatalkan amalan-amalan kita itu. Dan ramai dalam Al-Quran disebut golongan yang disebut sebagai golongan munafik, yang antara cirinya ialah antara dalam dengan luarnya tak selari. Dia di luar nampak dia baik dengan agama, dia baik dengan Rasulullah. Dalam kisah Rasulullah dulu, mereka bersemayang sekali dengan Rasulullah, tapi niat mereka dalam hati niat yang tidak baik. Mereka nak memusuhi agama, mereka nak merosakkan agama. Jadi ini besar ni, dia punya status dalam Quran itu merupakan golongan yang dipanggil golongan munafik, yang kedudukannya kadang-kala disamakan dalam Al-Quran dengan orang kafir. Dalam neraka tempatnya orang-orang yang punya sifat nifak terhadap agama ni. Dan antara ciri nifak itu menurut huraian para ulama ialah dia tidak ada keikhlasan hati. Niatnya itu dengan amalannya tidak sama. Jadi dalam mana-mana bidang agama pun persoalan niat ini merupakan persoalan yang penting. Dalam fiqh tadi, dia akan menentukan amalan kita itu diterima oleh Allah ke tidak, sah ke tidak. Dan dalam bidang akhlak dan tasawuf, ia akan menentukan diri kita ini seorang yang tulus, seorang yang ikhlas ke tidak dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu adalah akidah sudah pastilah penting. Kerana orang yang nak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah yang membetulkan dia punya kedudukan hatinya, kedudukan jiwanya, kepercayaannya. Itu semua berkait dengan matlamat dan niat. Dan sebab itulah kalau kita lihat Imam Al-Ghazali misalnya, juga dihuraikan oleh ulama-ulama alam Melayu kita seperti Abdul Samad Falimbani, bila menghuraikan tentang keikhlasan ni, dia kata niat ni Fairuz, dia niat ini adalah penengah antara ilmu kita dengan amalan kita. Kita ada ilmu tentang sesuatu, tentang agama misalnya, tentang solat misalnya, dan akhirnya kita mengamalkan solat itu. Tapi tengah-tengah antara ilmu kita tentang solat dengan amalan solat kita ialah niat. Maknanya niat itu dia merupakan amalan hati yang menjadi penengah antara ilmu kita dengan amalan kita. Dan sebab itu dia penting kerana dia nanti menentukan sama ada ilmu yang kita ada itu akan membuahkan amalan yang betul. Jadi niat itu nantinya akan menentukan. Dan ilmu itu pun menjadi faktor juga. Kalau orang belajar ilmu tidak betul misalnya, sudah pasti niatnya itu tidak betul. Kalau orang yang tidak ada ilmu langsung, mungkin dia niat melakukan sesuatu tetapi niat itu mungkin tidak menepati agama kerana dia tidak berdasar kepada ilmu yang betul. Jadi sebab itulah bila kita cakap tentang niat ni Fairuz, dia mesti didahului dengan ilmu. Dia tak boleh niat ikhlas tapi tak ada ilmu, kemungkinan sesuatu yang dia buat itu akan bertentangan dengan matlamat-matlamat agama. Kalau kita pernah dengar cerita tentang beruang yang nak membalas jasa tuannya itu. Tuannya itu pernah melepaskan dia dalam satu jerat. Jerat yang dipasang oleh orang-orang pemburu-pemburu ni. Maka seorang tua ni dia nampak beruang ni terperangkap dalam jerat tu, dia lepaskan. Jadi dibawanya beruang tu. Ini cerita Fairuz nak kata logik tak logik tu, yang kedua kita nak tengok dia punya message di sebalik cerita tu. Maka dibawanya beruang tu tinggal bersamanya. Dan satu hari itu sedang orang tua ni tengah tidur, ada lalat dekat dia punya muka. Jadi beruang ni besar Fairuz. Tangannya tu pun kemudian dia nak, kononnya dengan niat nak baik, nak menyelamatkan ataupun nak halau lalat itu, dia pukulnya lalat itu di atas muka tuannya itu, maka tuannya pun mati. Jadi niat itu baik, tetapi disebabkan tak ada ilmu. Ialah ini pun binatang kan, tetapi kita bercakap tentang ada juga manusia-manusia yang disebabkan ilmu tidak ada. Mungkin tujuan sesuatu dia buat tu niatnya itu baik, tetapi disebabkan tidak ada ilmu maka dia juga akan merosakkan amalan kita. Jadi sebab itulah dalam perbahasan ulama-ulama kita penting sekali persoalan niat ni Fairuz. Malah ada satu hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahawa bu'itsan nas ala niyyatihi, setiap manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Maknanya kalau kita sentiasa punya niat yang ikhlas, niat yang baik, insya-Allah kita akan dibangkitkan berdasarkan apa yang kita niatkan itu. Dan sudah pastilah itu penting dalam konteks kita. Malah kadang-kala Fairuz, kita melihat ada suasana-suasana yang kita rasakan bahawa perkara yang dilakukan itu mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain, dan kita pun tak tahu siapa yang betul. Misalnya bila orang berperang antara satu puak dengan satu puak, ataupun orang bergaduh, orang mempertikaikan sesuatu. Kadang-kadang kita pun pening kepala Fairuz, dalam politik misalnya kan. Mana satu yang betul ni? Orang ni pun kata dia betul, orang ni pun kata dia betul. Maka di situ antara prinsip ataupun kaedah yang dipegang oleh ulama-ulama kita ialah dia bergantung pada niat masing-masing. Sebab itu di kalangan para sahabat pun ada peristiwa yang sahabat dengan sahabat pun kadang-kadang bertelagah ataupun gaduh, berperang. Ulama-ulama kita dalam mengharmonikan keadaan ini, mereka mengatakan kedua-duanya punya niat yang baik, maka Allah akan membalas
dan akan membangkitkan mereka itu berdasarkan niat masing-masing, ijtihad masing-masing. Jadi sebab itu akhirnya niat itu penting. Sebab itu ada hadis sebenarnya yang menyatakan bahawa banyak yang terbunuh di antara dua kumpulan atau dua barisan yang Allah Ta'ala saja yang tahu niatnya. Itu juga mungkin merujuk kepada peperangan yang berlaku di kalangan orang-orang yang baik. Kadang-kadang kita tengok pun antara mereka itu berkhilaf dan juga mungkin sampai ke tahap berperang, tetapi akhirnya Allah Ta'ala sahaja yang akan menilai dari segi niatnya itu. Dan ada juga satu hadis yang agak menarik, Fairuz, yang mengatakan bahawa Inna Allah yadkhulu bis-sahmil wahid salasah al-jannah. Allah memasukkan 3 orang dalam syurga berdasarkan satu anak panah. Dan dalam huraian ulama berkaitan hadis itu, mereka mengatakan kadang-kala katakanlah yang berperang itu, yang membunuh itu seorang aja berdasarkan satu panah, tetapi yang menyediakan panah itu pun dapat saham juga, dengan niatnya itu untuk kalau dia buat sediakan panah itu, maka panah itu nanti akan digunakan untuk berjihad dan itu juga akan mendapat pahala. Kalau kita nak kaitkan dengan konteks pendidikan ni Fairuz, bukan sekadar guru yang mengajar itu, tetapi mungkin orang yang terlibat dalam membina sekolah misalnya kan. Dia kontraktor aja, dia tak terlibat dalam perguruan, dalam pendidikan. Tetapi kalaulah dalam dia membina sekolah itu, niatnya itu dengan apa yang aku lakukan ni, aku berniat agar dengan amalan aku ini, maka nantinya dapat pelajar-pelajar belajar dan mendapat ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang buat bangunan itu juga dia mendapat pahala, sama seperti guru yang mengajar itu. Malah kalau berdasarkan hadis tadi, mungkin dia juga menjadi sebab, apa yang dilakukan itu menjadi sebab untuk dia masuk syurga, sama seperti guru yang ikhlas mengajar anak murid yang juga dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga atas sebab dia mengajar dan niatnya yang baik itu. Maka maknanya dalam apa saja amalan kita, kadang-kala bukan orang yang melakukan satu perkara itu secara terus itu saja yang dapat pahala, tetapi mereka yang bersama-sama dalam menyediakan ruang-ruang, menyediakan peralatan, menyediakan kemudahan-kemudahan untuk seseorang itu akhirnya dapat melakukan kebaikan, itu pun akan mendapat sahamnya juga. Dan mungkin apa yang dilakukan itu disebabkan niatnya yang baik itu juga akan menjadi sebab untuk dia dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga juga. Jadi sebab itu niat itu penting. Maknanya siapa-siapa sahaja yang melakukan walaupun sedikit, dia rasa dia punya ni sedikit, tetapi kalau niatnya itu betul-betul ikhlas, insya-Allah dia juga akan mendapat saham di akhirat nanti. Kan? DJ yang bertugas, dia mungkin tanya soalan aja. Jadi mungkin orang lain yang mengisi rancangan, tetapi dengan niat yang baik, DJ itu juga punya saham yang besar. Kerana banyak sumbangannya untuk memudahkan perjalanan satu-satu rancangan itu, akhirnya menyebabkan orang ramai faham. Kan? Kalau DJ tak ada pun susah je. Kalau kita seorang yang bercakap, tidak ada yang memudah carakan perbincangan itu, mungkin juga di pihak pendengar rasa jemu, mungkin rasa ada benda yang tidak dihuraikan dengan baik. Tapi dengan persoalan-persoalan yang ditambah oleh satu-satu pengacara atau DJ itu akan menyebabkan kefahaman akan lebih baik. Jadi hadis tadi itu menerangkan kepada kita, dalam apa saja amalan kita, bukan orang yang terlibat secara direct itu sahaja yang mempunyai saham kebaikannya, tapi mereka semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam melakukan satu-satu aktiviti itu juga akan mendapat saham di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakinlah perkara itu. Jadi tidaklah nantinya orang yang dia rasa saya ni technician aja kan, dekat Radio IKIM ni, jadi apa sangatlah sumbangan saya. Tapi kalau niatnya baik, insya-Allah, kata hadis tadi, 3 orang akan mendapat masuk syurga disebabkan satu anak panah. Mungkin seorang itu tukang buat anak panah saja, seorang lagi tukang yang mungkin yang menjualnya, yang seorang lagi yang akhirnya memanah dan terlibat dengan peperangan tersebut. Dan kalau kita nak nisbahkan ataupun kiaskan dengan yang lain, termasuklah benda maksiat pun macam tu juga, arak misalnya. Sebab itu ada hadis juga yang mengatakan bahawa arak itu haram dan berdosa orang yang minum arak, termasuklah orang yang menjualnya, orang yang menghidangnya kan. Kenapa? Kerana mereka juga mempunyai saham yang sama ke arah maksiat.
Begitu jugalah kebaikan pun begitu juga. Ramai orang yang disebabkan mereka bersama-sama menyumbang kepada kebaikan, insya-Allah mereka juga akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan niat ini juga banyak sebenarnya yang nak kita boleh huraikan persoalan niat ini, Fairuz. Antaranya ialah dalam hukum hakam pun, hukum hakam berbeza disebabkan oleh niat. Misalnya kalau orang yang membunuh tanpa niat, Fairuz, dia punya hukuman dia berbeza dengan orang membunuh dengan niat. Macam mana kita nak tahu niat tu? Hakim pandailah, kan? Kalau tugasnya qadi, dia kenalah buat, orang kata, muqaranah, perbandingan sikit, dia kena soal. Akhirnya dia dapat tahulah bahawa seseorang itu mungkin bukan niat untuk membunuh. Maka hukumannya tidak qisas, bukannya hukum bunuh balas. Sebagaimana orang yang memang kita pasti dengan sengaja dia membunuh, maka itu dalam Islam hukumnya itu dibunuh balas. Contohnya, begitu juga dengan yang lain-lain. Kalau dalam huraian fiqh itu, hatta orang yang diceraikan oleh suaminya bukan dengan niat, itu pun tak jatuh talaknya. Fairuz, tak silap saya, Sayyidina Umar pernah memberikan hukuman begitu apabila seorang isteri dia buat trik, Fairuz, dia nak supaya diceraikan oleh suaminya, tapi suami dia tak nak ceraikan dia. Maka dia tukar nama dia. Dia kata, hari ni saya nak dipanggil sebagai, tak silap saya, taliqah. Maknanya nama tu sama maknanya dengan orang yang diceraikan. Kan? Dalam bahasa Arab kan, orang yang diceraikan. Maka dia kata kat suami dia hari tu, hari ni saya ada nickname lah, dia kata kan. Nickname itu maksudnya orang yang diceraikan. Jadi dia macam main mungkin dia nak trik suami dia. Dia kata, hari ni kau kena panggil aku dengan nama baru aku, iaitu taliqah, maknanya orang yang diceraikan. Jadi suaminya tanpa niat memanggillah isterinya itu dengan nama orang yang diceraikan. Maka dia pun gunakan dalil itu, hujah itu, bawa suaminya kepada Sayyidina Umar, mengatakan bahawa aku dah diceraikan. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar pun selidikilah, bertanya kepada suaminya, bertanya kepada isterinya, dan akhirnya Sayyidina Umar kata tidak jatuh talak. Kerana apa? Kerana niatnya tak betul. Kerana matlamat yang ada pada isterinya itu dalam membawa kes itu kepada Rasulullah adalah matlamat dan niat yang salah. Maka niat itu penting. Kalau kita tengok daripada kes-kes ini yang berlaku dalam konteks fiqh, dalam konteks ini, sebab itulah kita lihat agama kita memberikan penekanan yang amat besar tentang niat. Dan saya rasa ini satu benda yang penting untuk kita tekankan dalam zaman sekarang ni, Fairuz. Pak Fairuz, sekarang ni kita lihat ramai orang yang buat sesuatu tapi niatnya tak betul. Sama ada dalam agama ataupun dalam hal-hal keduniaan yang biasa. Beri sedekah kadang-kadang mungkin nak menunjuk-nunjuk, kan. Belajar dalam konteks guru dan pendidikan ini, yang belajar dan mengajar misalnya, mungkin niatnya tak betul, kan. Yang belajar mungkin sekadar nak dapatkan sijil, nak dapatkan kelulusan supaya nantinya dia boleh membina kehidupan duniawinya dengan baik, mengaut keuntungan dan lain-lain lagi. Yang mana itu juga merupakan satu matlamat. Tetapi matlamat itu kita lihat tidak selari dengan apa yang ditentukan oleh agama. Kerana dalam agama, ilmu dan pendidikan ini dia merupakan satu benda yang murni, satu benda yang tinggi, satu benda yang mulia. Dia merupakan satu aktiviti yang diletakkan dalam kategori yang dalam agama dipanggil fadilah, satu keutamaan dan satu kemuliaan. Maka kalau kita meletakkan niat-niat ataupun matlamat-matlamat yang lebih rendah kepada sesuatu yang nilainya tinggi, maka itu tidak selari dengan kehendak syariah kita. Sebab itu kalau sekadar pergi sekolah kerana nak memenuhi keperluan pekerjaan atau masuk universiti sekadar nak dapatkan sijil dan diploma, dalam Islam niatnya itu masih tidak tulus lagi, masih belum menepati kedudukan ilmu itu. Walaupun ini agak sukar kerana kita dihadapi dengan cabaran-cabaran keduniaan juga sekarang ni, Fairuz. Semua orang memikirkan tentang wang, memikirkan tentang nak dapatkan pekerjaan.
Bagi saya tidak ada masalah untuk kita meletakkan matlamat-matlamat itu, tapi letaklah matlamat agama itu di tempat yang lebih tinggi. Letaklah matlamat yang ditentukan oleh syariah itu di tempatnya yang paling aula sekali. Maknanya kita belajar ini pertamanya ialah untuk menuntut ilmu, kerana itu merupakan kehendak agama. Itu merupakan tuntutan daripada Al-Quran, tuntutan daripada Rasulullah sendiri. Dan kemudiannya barulah yang datang matlamat-matlamat sampingan itu. Sebab dalam menuntut ilmu itu datanglah nanti mungkin kehendak-kehendak duniawi itu datang bersama-samanya, dan tidak ada masalah ketika itu kita nak menentukan, misalnya aku belajar ni nantinya bidang apa. Bidang itu nanti akan menentukan apa pekerjaan kita juga dalam konteks zaman sekarang ini. Tetapi biarlah yang paling tinggi itu ialah niat dan matlamat untuk kita belajar. Dan sekali lagi ini semua membuktikan betapa pentingnya matlamat dan niat itu apabila kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Fairuz, ya. Sama ada hal-hal yang berkaitan dengan agama ataupun hal-hal yang bersifat biasa lah, kan. Sebab itu saya sebutkan pada minggu lepas bahawa ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa hatta amalan biasa ni kalau niatnya itu betul kerana Allah Ta'ala, ia akan menjadi satu urusan agama. Ia menjadikan satu bentuk ibadah. Tapi kalaulah kita melakukan ibadah pun tetapi niatnya itu sebaliknya, niat keduniaan, niat kemaksiatan, maka yang kita lakukan itu walaupun nampak zahirnya hebat seperti ibadah, niatnya, dia punya hakikatnya hanyalah satu maksiat ataupun satu perkara duniawi sahaja. Jadi di situ kita lihat penting niat itu. Dan sebab itu saya juga menyebut pada minggu lepas satu hadis Nabi juga yang mengatakan bahawa niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Tapi kita kena faham betul-betul lah hadis ini, Fairuz. Apa yang dimaksudkan dengan niat itu lebih baik daripada amalannya ialah kata para ulama hadis yang menghuraikan hadis itu, dia kata kerana apa? Kerana niat seorang mukmin itu kalau betul, kalau dia tak sempat mengamalkan pun, Fairuz, dia akan masih dapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amalan, walaupun dia sudah mengamalkan, tetapi kalaulah amalan itu berdasarkan niat yang tidak betul, maka amalan itu walaupun dah jadi dah dibuat kebaikan itu, tetapi disebabkan niat yang tidak betul, maka tidak juga sampai ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah ada lagi berdasarkan kaedah itu para ulama menghuraikan lagi, dia kata hatta kalau kita tertidur, niat kita nak bangun qiyamul lail, nak bertahajud, tapi tak bangun, tapi niat itu dah ada maka itu pun nanti akan diberikan pahala seperti kita bangun nanti, Fairuz. Malah ada hadis yang mengatakan bahawa kalaulah kita berhutang dan kita niat nak bayar hutang kita, tapi akhirnya kita tak ada halangan-halangan yang menyebabkan kita tak mampu nak bayar, di akhirat nanti Allah akan melunaskan hutang kita itu. Tapi dengan niat. Tapi niat ni kena niat yang betul lah, Fairuz. Sebab dalam Islam kalau seorang itu berniat, sudah pasti nantinya akan disusuli dengan keazaman, disusuli dengan kesungguhan untuk melakukan apa yang diniatkan. Misalnya tadi orang yang niat nak bangun tahajud, kan. Kalau benar niatnya itu, sudah pastilah dia ready lah. Contohnya dia akan pasang jam misalnya, alam, dia akan berwuduk dulu supaya wuduknya itu dengan niat bila wuduk itu memudahkan dia bangun malam. Dia tidur awal, kan. Ini nak bangun tahajud tapi tidur pukul 2 pagi. Alamat subuh pun takut terlepas juga. Jadi selalunya kita lihat niat itu dia mesti disusuli dengan perkara-perkara yang membawa kepada pelaksanaan niatnya itu. Dan itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Malah kita manusia pun kita dapat tahu juga sedikit sebanyak, Fairuz. Orang itu dia niatnya betul atau tidak dengan kesungguhan yang dilakukan.
Jadi saya ingat itulah beberapa perkara yang berkait dengan soalan tadi, mengapa agama kita meletakkan niat itu begitu penting sekali. Saya dapat kita sentuh sedikit Doktor, ya, nak kaitkan kalau lebih khusus persoalan niat dan matlamat dalam pendidikan. Silakan. Terima kasih Fairuz. Tadi kita sebut niat itu dalam konteks yang umum, walaupun kita dah kaitkan sikit sebanyak juga tentang pendidikan tadi. Tapi katalah kita nak bicara sekarang ni niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan secara khusus. Saya rasa beberapa perkara kita kena ambil kira. Pertama sekali, mereka yang terlibat dalam pendidikan ni semuanya kena membetulkan niat masing-masing. Pertama sekali sudah pastilah yang belajar tu, kan, yang belajar itu niatnya itu kena betul. Dan niat itu seperti yang saya sebutkan tadi berdasarkan ilmu kita juga. Katakanlah kita belajar, kita kena tahu apa erti ilmu dalam Islam. Kita harus tahu apakah matlamat ilmu dalam Islam. Kita kena tahu kedudukan ilmu dalam Islam. Barulah dia membawa nanti kepada niat kita untuk menuntut ilmu itu dengan niat yang betul. Guru-guru misalnya yang juga terlibat, dan malah lebih penting lagi kerana guru inilah yang akan memastikan ilmu itu nanti disampaikan dengan betul. Dialah nanti yang akan memastikan anak-anak pelajar, anak murid itu faham dengan baik apa yang diajarnya. Tetapi kalau guru sendiri niat tak betul, Fairuz, bukanlah niat tak betul, niatnya lebih kepada aku ni nak makan gaji saja. Anak murid ni faham tak faham tu hal kedua. Misalnya katakanlah kalau itu niatnya, walaupun dia tak sebut, tapi dari segi amalannya itu nampak macam tu, ambil endah tak endah misalnya. Tidak dihuraikan dengan baik pengajaran-pengajaran. Jadi kita takut itu nanti juga akan mempengaruhi keberkesanan dan juga keberkatan ilmu dan pendidikan tersebut. Begitu juga yang kita kadang-kadang terlepas pandang pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan yang membuat polisi, yang menyusun kurikulum, yang menyusun guru-guru. Ini juga niatnya kena betul juga, Fairuz. Kalau mereka ni pun niat macam tadi sekadar nak lepaskan tugas sahaja, maka kita takut dia juga nanti akan memberikan kesan. Kemudian memanglah niat ni nampak simple aja, tetapi niat ini kalau kita terangkan dalam bentuk yang lebih profesional, dia mesti diterjemahkan dalam bentuk objektif, dalam bentuk falsafah pendidikan, dalam bentuk matlamat, dalam bentuk pelan pendidikan. Sebab sekarang ni kita bercakap tentang pelan pendidikan yang baru ni. Kerajaan memperkenalkan pelan pendidikan baru. Itu sebenarnya terjemahan kepada niat. Maknanya dengan niat yang ada dalam hati kita terjemahkan dalam bentuk perencanaan. Tapi kalau niat itu merupakan niat yang hanya bersifat duniawi sahaja, hanya nak mungkin nak menambahkan tenaga kerja dalam negara misalnya, itu juga satu yang berkaitan dengan niat juga. Kalau itulah sahaja, jadi di mana letaknya kedudukan ilmu yang mulia di sisi agama? Jadi yang membuat dasar, yang menjadi pemimpin juga kena punya niat yang ikhlas dalam pendidikan, supaya keseluruhan itu nanti akan membantu membina satu sistem pendidikan yang lebih berkat, membina satu sistem pendidikan yang lebih berkesan, membina satu sistem pendidikan yang membawa kedudukan dan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat itu antara benda yang kita boleh kaitkan dalam konteks pendidikan. Ya, insya-Allah. Dan banyak lagi nak kita kongsikan. Walau bagaimanapun kalau ada kesempatan ni kita naikkan persoalan daripada Cikgu Fazlan ni, daripada Al-Ustaz, nak tanya yang bagi doktor waktu ni. Silakan Cikgu Fazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi doktor, mohon sikit pencerahan. Kadang-kadang kita lihat sekarang ni, kita dengar ramai yang menggunakan ayat mengatakan niat menghalalkan cara. Jadi mohon yang bagi doktor berikan pencerahan sedikit. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin satu lagi persoalan yang ditujukan untuk bagi doktor, Encik Nizam dari Bandar Baru Bangi. Silakan Encik Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan berkaitan dengan niat dan juga usaha untuk melaksanakan niat. Saya banyak terlibat dengan program-program kerja. Di remaja sekarang ni jati diri dia berbanding saya sendiri lah. Saya buat perbandingan begitu tak seperti mana kita terdahulu. Semua benda dahulu kalau kita nak tu kita kena usaha. Sedangkan pada masa sekarang ni segala-galanya mudah bagi mereka. Jadi macam mana pandangan doktor untuk kita seiringkan remaja ni dia ada niat untuk menjadi orang yang baik, lebih baik, berusaha ke arah kebaikan, tapi tindakan susulan tu sekadar tinggal niat. Mohon bantuan dan pencerahan dari doktor. Terima kasih. Sama-sama. Okay, silakan. Baik, ada dua soalan, Fairuz. Satu, Cikgu Fazlan tadi bertanya tentang
dia niat dia baik, tapi caranya tu tak kisah. Dia macam disebut Machiavelli, niat menghalangkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah. Maknanya asalkan niatnya itu tercapai, apa saja cara itu dia tak kisah. Ini tak betul lah. Kerana sebab itu saya pernah sebut bahawa dalam Islam ini Islam menekankan yang permulaan sampailah yang akhirnya. Islam menekankan yang dalaman, begitu juga yang luaran. Islam menekankan yang hati, begitu juga yang amalan. Islam menekankan yang bersifat rohaniah, begitu juga yang sifat jasmani. Nampak tak? Islam itu dia melihara kesemuanya. Tapi mungkin dalam masa sekarang ni, zaman sekarang ni, orang lebih menekankan yang luaran. Asal nampak, kan? Perception, they talk about perception. Kita niat tak kisah sangat, tetapi yang penting kita dilihat begitu, dilihat baik. Itu tidak betul, tidak selari dengan apa yang diajar oleh agama kita. Jadi saya rasa kita tidak boleh bersetujulah dengan cara begini. Sebab itu Islam itu menekankan niat bersama-sama dengan cara. Ada syariah yang akan menentukan nantinya yang kita lakukan itu betul atau tidak. Jadi matlamat dengan cara itu kena sama-sama menuruti apa yang dikehendaki oleh agama. Tentang yang kedua tadi, tentang remaja, ialah kita memang faham tentang remaja kita sekarang ini yang agak lemah dari segi jati diri. Bagaimana nak diseiringkan antara niat dengan perbuatan dan susulan. Sebab itu saya sering menekankan bahawa niat sahaja tidak cukup, Fairuz. Sebab tadi saya menekankan bagaimana Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Samad Al-Falimbani menekankan bahawa niat itu di pertengahan antara dua benda. Pertengahan antara ilmu dengan amalan. Niat itu tengah-tengah. Maknanya ilmu itu dia mempengaruhi niat. Orang yang tidak ada ilmu, nanti dia akan berniat dengan niat yang tidak baik. Ataupun orang yang ilmunya keliru, dia mungkin rasa niatnya baik, tetapi yang dilakukan itu sebenarnya bertentangan dengan niatnya. Jadi remaja kita yang mungkin semangatnya itu tinggi nak buat benda kebaikan, tetapi kebaikan itu sendiri kadang-kadang dia tak faham apa dia. Jadi mungkin yang dilakukan itu atas niat kebaikan, tapi yang dilakukan itu adalah satu benda yang bertentangan dengan kebaikan. Sebab itu dalam Islam, Fairuz, kebaikan itu juga harus dilihat daripada sudut pandangan agama. Agama yang menentukan apakah yang baik dan apakah yang buruk. Bukan akal kita semata-mata. Sebab kadang-kadang pada akal kita mungkin kita rasa yang kita lakukan itu baik. Tapi disebabkan kita tidak ada ilmu yang ditentukan oleh Tuhan, oleh agama, maka kadang-kadang yang kita rasa yang baik itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan kehendak agama. Sekarang ni ada sampai ke tahap ada para ilmuwan yang membenarkan benda-benda yang bertentangan dengan agama atas dasar mungkin hak asasi, atas dasar yang dikatakan baik untuk manusia. Hubungan sesama jenis misalnya, dan lain-lain lagi yang sekarang ni pun kita dah banyak dengar. Itu semua sebab apa? Kerana ilmunya itu tidak jelas. Sebab itu ilmu, niat dan amalan, tiga perkara itu mestilah selari. Dan niat itu berada di tengah-tengah. Dan tengah-tengah itu kena jelaslah benda itu harus menuruti yang sebelum dan yang selepasnya. Dan untuk bersama dengan pendengar, kita masih lagi bersama dengan yang bagi Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Kita ada sikit masa lagi, Doktor. Mungkin dapat kita simpulkan bicara kita untuk hari ini. Silakan. Saya bercadang ada 1 minggu lagi, Fairuz. Mungkin minggu depan saya akan huraikan beberapa perkara yang kita dapat huraikan hari ini. Tetapi untuk hari ini kita simpulkan bahawa kita masih menekankan tentang persoalan niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan ini. Kerana apa? Pertama sekali, kerana ini memang penekanan yang diberikan oleh agama kita. Sebab itu yang saya lupa sebut tadi ialah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Daruqutni dan beberapa ulama-ulama lain semua sepakat bahawa dia kata hadis yang berkaitan dengan niat ini merupakan 1/3 agama. 1/3 agama yang berkaitan dengan niat sahaja. Betapa pentingnya urusan niat ini. Lepas itu Imam Al-Baihaqi menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu dengan mengatakan bahawa kenapa dia panggil 1/3 agama, kerana agama itu melibatkan satunya hati, yang keduanya lisan kita, dan yang ketiganya amalan kita. Jadi yang urusan hati itulah urusan niat. Lepas itu dia 1/3 daripada urusan-urusan agama. Yang keduanya dalam konteks pendidikan, kita katakan bahawa dalam niat itu mestilah dikongsi dan disepakati oleh semua yang terlibat dalam pendidikan. Pelajarnya, gurunya, yang membuat dasarnya, semua kena ada niat dan matlamat yang baik. Barulah dia akan
menghasilkan satu sistem pendidikan yang baik. Dan yang ketiganya, dia mesti diterjemahkan dalam objektif, dalam perencanaan, plan, supaya nantinya barulah niat kita itu tidak tinggal dalam hati sahaja, tapi kita terjemahkan dalam bentuk yang lebih berkesan. Jadi perkara itu harus diambil kira lah oleh mereka-mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan.